Okey, kembali lagi bersama Jom Singgah dan saya Maria Teguh Sabri masih lagi di sini bersama dengan anda semua. Jadi anda dah bersedia ke nak membeli belah secara online bersama dengan saya? Okey, produk yang pertama yang akan saya bawakan kepada anda dari Chris Zen dan bersama-sama dengan saya di sebelah kiri saya ni yang akan berceritakan lebih lanjut lagi tentang pemakaian produk Chris Zen. Ya, kalau anda nak make up tampil lawa, cantik, jelita, glowy, berseri-seri. Jadi kita kenalah tanya kepada pakar. Jadi Cik Dalili Azhari, jurucakap produk. Boleh cerita sikit tentang produk-produk yang ada di depan saya ni? Assalamualaikum Kak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak memperkenalkan produk baru bernama Chris Zen, ya. Okey, kita dah pun mula melancarkan produk kita pada Februari 2014 dan alhamdulillah setakat ni kita mempunyai lebih kurang 90,000 followers di Facebook dan kita pun ada memasarkan di kios-kios, toko-toko jamu dan juga boleh membeli secara online, Facebook atau website. Ya. Okey, yang kita punya key atau star produk kita iaitu Chris Zen Moist Cake. Kalau kita tengok pun produk ni macam lollipop, comel, betul tak? Memang sungguh menarik lah. Betul. So kalau tengok pun tapi tak boleh makan. Okey. Jadi kalau kita tengok dia punya tekstur dia memang nampak luar biasa, betul tak? Dia sebenarnya yang warna putih ni dia mengandungi L-gluta ataupun agen pemutih dan juga collagen. Yang berwarna brown tu dia mengandungi bedak dan juga SPF 50 iaitu sunblock. Jadi boleh guna satu benda ni untuk cover semua. So pakai dab you are ready to go. Wah, senang saja. Tak perlu nak tempek-tempek benda lain, betul tak? Okey, nak tanya satu soalan lah. Jadi kalau cara pemakaiannya tu kena pusingkan dia guna sponge, pusing-pusing macam lollipop juga ke ataupun sapu je? Okey. So sebenarnya kita sekarang tengah buat promotion, ya. Kalau kita beli moist cake, kita akan bagi free ampoule serum. So ini serum ni untuk membantu melembabkan kulit muka dan juga membaiki muka lah. Kalau kering atau terlalu minyak, dia akan membantu untuk mengurangkan semua benda tu. Jadi cara menggunakannya senang saja. Kita cuma buka botol ni, boleh tengok di situ. Kita juga ada demo di sebelah kanan studio, ya. Bagaimana caranya nak menggunakan ampoule tersebut? Ya, cuma letakkan 2 titik di atas tangan, dabkan. Kemudian dabkan di muka, ratakan. Sapu rata di muka. Ada setengah orang dia tak suka nak guna terus tapak tangan. Kalau nak guna cotton swab tu boleh? Boleh juga. Boleh. Tapi dia sebenarnya lagi kalau straight dari tangan tu dia lebih afdal lah. Kata lebih banyaklah melekat di wajah. Betul. Dan kita gunakan NBR sponge. NBR sponge ni sangat bagus. Dia adalah the best quality sponge dan dia mengurangkan kedutan di muka. Cuma pusing satu kali macam tu, dabkan di muka. Kemudian ratakan. Kita buat demo sebelah kita pakai moist cake, sebelah lagi tak, untuk nak menunjukkan perbezaan di kulit muka. Bagusnya moist cake ni dia tidak berminyak atau dia tidak, kalau tengok dekat sini dia nampak basah. Tapi bila di muka dia akan jadi powdery. Okey, jadi kita ratakan sajalah. Gunakan bahagian yang kering tadi, ya. Ya, betul. Kalau NBR sponge ni kalau kita tengok dia memang dibuat bentuk macam teardrop. So kegunaan dia ialah untuk mendapatkan bahagian yang susah untuk kita kenakan foundation, iaitu tepi-tepi hidung. Contohnya tepi hidung, kan, mata, celah mata ni, kan. Kadang-kadang kat situ susah. Dia, betul. Lagi satu soalan bagi orang di luar sana lah, kan. Saya pasti, ya, macam saya juga. Kadang-kadang bila kita guna foundation ni, kita suka basahkan dulu sponge. Lepas tu kita guna foundation ni. Boleh ke? Boleh, tetapi NBR sponge ni sebab dia memang sponge yang sangat bagus. Jadi tak perlu nak basahkan. Dan even kita punya moist cake ni pun sebenarnya tak perlu dibasahkan. Betul. Jadi boleh guna semua jenis kulit. Semua jenis kulit. Kering, berminyak, betul. Dan dia pun sangat membantu untuk menutupi dark spot ataupun fine lines. Tapi yang bagusnya dengan moist cake ni, dia tidak hanya menutupi tetapi dia membaiki kulit kita. Dari dalam. Dari dalam sebab dia ada collagen, dia ada SPF, so dia membantu untuk membaiki juga. Dari segi warna lah, katakan ini sesuai untuk satu moist cake ni, sesuai untuk semua jenis kulit ataupun ada warna-warna dia, ada jenis-jenis warna-warna dia. Kita ada 3 warna, iaitu merah jambu cerah, merah jambu dan kuning langsat. Yang model atau ni pakai is number 2 lah. Okey, ada 3 lah, ya. Ada 3. Betul. Jadi bagi anda yang berminat untuk mendapatkan package ini dipanggil Chris Zen package A, Chris Zen moist cake dan Chris Zen ampoule. Yang kita letak kat muka tadi, kini pada harga RM53 saja. Ini untuk Semenanjung Malaysia, ya. Bagi pembelian 200 package sahaja di
www.tv3.com.my/shop. Jadi termasuk kos penghantaran. Harga kat pasaran sebenarnya RM59 ya untuk semua. Betul. Tetapi untuk Jom Singgah ini kita bagi dengan harga RM53 saja. Jadi kena cepatlah ya. Okey, Kak Maria ada masa lagi ya. Banyak masa lagi bercerita. Nak cerita apa lagi? Kita punya gel eyeliner. Ini adalah patutlah saya cantik. You punya eyeliner. Betul, saya favorite saya sekarang ni. Memang sangat mudah digunakan dan dia juga tidak shiny. Jadi nampak natural. So cara penggunaannya kita boleh tengok dekat demo lagi sekali. Cuma perlu letakkan dia punya brush di hujung tu. Oh, dia datang sekali dengan brush. Dia datang sekali dengan brush. Kemudian kita just dab dia begini. Masukkan celupkan. Kira yang ini basah lah ni. Kira basah. Yang Tetapi macam saya cakap tadi dia tidak berkilat. Dia tidak berkilat. Jadi dia nampak matte. Sangat natural. Dia matte. Cuba tutup mata sikit. Cantik. Okey, kita tengok pula model. Macam mana jadi pemakaian pada model. Dari tengah ke ujung dulu. Kemudian ratakan dari ujung dalam mata ke luar. Okey. Ada setengah-setengah wanita ya. Macam saya juga kadang-kadang kan bila kita nak cepat. Kadang-kadang ada hari-hari tu kita pakai cantik. Ada hari-hari tu kita menggigil-gigil sikit. Itu selalu terjadi dengan saya juga. Jadi adakah gel eyeliner ni dapat membantu ke mereka untuk yang selalu menggigil-gigil ni nak guna? Ini sebenarnya sangat mudah sebab apa cara tengok. Kita pegang pun dia punya brush ni steady. Dan dia sangat bila kita letak kita just perlu ikut mata kita. Sebab tu dia punya dulu saya tak tahu, saya ingat guna macam ni. Bila guna macam ni susah betul tak sebab dia pendek. Sebab tu dia jadikan bentuk macam ni. Dan dia pun tahan sepanjang hari, tak mudah smudge. Kalau berpeluh ke apa semua dia tak akan mengalih hitam. Kan kalau menangis ke apa kan tiba-tiba ada dah hitam-hitam dah turun. Okey, apa pun ada permintaan sebenarnya daripada penonton Jom Singgah. Dia kata dia tak puas lagi nak tengok lagi sebelah, boleh tak pakaikan lagi sebelah dia punya gel eyeliner tu. Gel eyeliner yang warna hitam tu yang untuk atas tu. Jadi kita nak tengok. Yang itu. Tengok dia pakai menggigil ke tak menggigil macam saya kan. Kalau nak cepat selalu nak pejabat tu macam itulah, time itulah nak menggigil kan. Saya kadang-kadang sebelah lain. Tapi ini sangat memudahkan. Mudah. Okey. Cuba kita tengok model dipakaikan dengan gel eyeliner di mana pemakaiannya sangat mudah. Bagi anda yang tak biasa guna gel eyeliner pun insya-Allah ya. Dan dia sangat murah ya Kak. Dia cuma RM18.90 sahaja. Dia ada package C dia. Crescent package C. Crescent Moist Cake campur Crescent Ampule dan Crescent Gel Eyeliner ni. Betul. Dan juga sponge. Ini semua empat barang dapat ni. Dengan harga RM85 saja untuk semenanjung Malaysia. Jadi sahabat-sahabat tu harga dia lain ya. Tolong check dekat online ya. Dan biasalah www.tv3.com.my/shop ya untuk 100 pakej sahaja. Yang ini 100 je ya. Ya betul. Jadi kena cepatlah. Sangat mampu dimiliki. Siapa-siapa saja boleh membelinya. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Cik Dalili Azhari kerana sudi untuk bersama dengan Jom Singgah berkongsi dengan kami produk-produk yang cukup akan memberi manfaat kepada semua, bukan saja suri rumah, malah mereka yang bekerja sajalah. Sesiapa saja. Okey, thank you so much. Kita jumpa lagi dan anda jangan ke mana-mana kerana kita ada satu lagi segmen di mana saya akan berkongsi dengan anda tentang minuman kesihatan dan juga bagaimana nak cantik luaran dan juga dalaman penggunaan mutiara. Kita jumpa kejap lagi ya. Bye. Mengalihkan duniaku, tak henti membayangkan